Pada pagi ini akan dimulakan dengan penyampaian anugerah pencapaian murid berkeperluan pendidikan khas MBPK dan penyampaian anugerah aliran perdana tahap 1. Majlis dengan berbesar hati menjemput Encik Nazirul bin Madzin yang dipertua BIDG Sekolah Kebangsaan Bidong ke pentas untuk menyampaikan anugerah. Majlis mempersilakan. Anugerah Pencapaian Murid Berkeperluan Pendidikan Khas MBPK 2025 bagi kelas Makwa dipersilakan Adli Wafi bin Nazmi, tempat pertama. Muhammad Ihsan bin Muhammad Iqbal, tempat kedua. Dan tempat ketiga, Muhammad Hafiz bin Matsuki. Seterusnya bagi kelas Kausa, tempat pertama dipersilakan Nurhana Mikaela Safia binti Muhammad Muhammad. Hamid malam Hamid malam tu dia bilang kita pergi mengarah mai dari Tempat kedua Muhammad Alif Aziz bin Azrul Nizam. Dan tempat ketiga Muhammad Rabi Alha bin Yuhaswawi. Seterusnya bagi kelas Prodi, tempat pertama Muhammad Ammar Mikail bin Muhammad Roslan. Tempat kedua Nur Ryan Rizki bin Muhammad Nizam. Seterusnya anugerah tokoh sasiah murid berkeperluan pendidikan khas MBPK 2025. Dipersilakan Adik Abdullah Arfan Ar-Rayyan bin Syahrul Nizam. Adik Abdullah Arfan Ar-Rayyan juga mendapat tempat ketiga bagi kelas Prodi. Seterusnya, pencapaian terbaik bagi tahun 1, mata pelajaran terbaik, lonjakan sarjana kelas Adili dan Naim dan lonjakan sarjana pemulihan. Dijemput tempat pertama adik Muhammad Aidil Ilham bin Mazlan dari kelas 1 Firdaus. Adik Muhammad Aidil Ilham juga mendapat terbaik bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik. Seterusnya, tempat kedua dijemput adik Nur Fatia Syafia binti Muhammad Syafiq Fakarullah dari kelas 1 Adini. Nur Fatia Syafia juga mendapat anugerah terbaik bagi mata pelajaran sains.
Seterusnya, tempat ketiga dijemput adik Duha Dahlia binti Muhammad Faris dari kelas 1 Adni. Tempat keempat dijemput adik Muhammad Darwish Iman bin Muhammad Syah Iman dari kelas 1 Firdaus. Seterusnya, Razin Aufa bin Rahiman dari kelas 1 Firdaus tempat kelima. Seterusnya, Lutfia Fatini bin Muhammad Hafiz dari kelas 1 Firdaus mendapat tempat ke-6 dan terbaik bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. Seterusnya, Muhammad Umar Aryan bin Muhammad Zahid dari kelas 1 Adni mendapat tempat ke-7 dan terbaik bagi mata pelajaran Pendidikan Islam. Tempat ke-8 dijemput Uwais Mikhail bin Ahmad Firdaus dari kelas 1 Firdaus. Seterusnya, Nur Fanisha Sofia binti Muhammad Furqan Firdaus dari kelas 1 Firdaus mendapat tempat ke-9. Tempat ke-10 dijemput Nur Aulia Nabila binti Abdul Hafiz dari kelas 1 Firdaus. Seterusnya, bagi anugerah lonjakan Saucana bagi kelas Adnin dan Naim dijemput Aisyah Humaira binti Muhammad Azim dari kelas 1 Adnin. Dan Putra Mikail bin Syarifuddin dari kelas 1 Naim. Seterusnya, anugerah kecemerlangan akademik murid tahun 2. Dijemput Nur Aira Sufi binti Muhammad Kamal dari kelas 2 Firdaus. Adik Nur Aira mendapat tempat pertama dan terbaik Pendidikan Islam. Seterusnya, Ahmad Mikail bin Mat Izham dari kelas 2 Firdaus mendapat tempat kedua dan terbaik Matematik. Khawlah Al-Azwar binti Muhammad Yusni dari kelas 2 Firdaus tempat ketiga dan terbaik Sains. Seterusnya, Khairul Isa Sofia binti Khairul Hazri dari kelas 2 Firdaus mendapat tempat keempat dan terbaik mata pelajaran Bahasa Melayu. Tempat kelima, Muhammad Nufail bin Muhammad Nurawis dari kelas 2 Firdaus. Tempat keenam, Muhammad Mifzal Kasyaf bin Izham dari kelas 2 Firdaus. Tempat ketujuh, Muhammad Adam Hanif bin Muhammad Husni dari kelas 2 Firdaus. Seterusnya, Muhammad Nazhan bin Sahrin dari kelas 2 Adani tempat ke-8 dan terbaik Bahasa Inggris.
Al-Fatih bin Khairil Anwar dari kelas 2 Firdaus, tempat ke-9. Tempat ke-10 Nur Iman Inara binti Rashidi dari kelas 2 Firdaus. Seterusnya, anugerah lonjakan sarjana. Silakan Said Ahmad Fawaz bin Said Ahmad Zukri dari kelas 2 Adabi. Anugerah lonjakan sarjana seterusnya, Khairin Amara binti Muhammad Hamdan dari kelas 2 Naib. Seterusnya, anugerah lonjakan sarjana pemulihan dipersilakan Nur Zalfa Elia binti Muhammad Nizam dari kelas 2 Naib. Dan lonjakan sarjana pemulihan dari kelas 2 Naib dipersilakan Adik Hadi Fahyad bin Abdul Rahim. Seterusnya, anugerah kecemerlangan akademik bagi tahun 3 dijemput tempat pertama adik Nur Aisyah Humaira binti Aswad dari kelas 3 Firdaus. Tempat kedua, Raisya Zimira binti Abdul Rashid dari kelas 3 Firdaus. Seterusnya, Razik Aus bin Rahiman dari kelas 3 Firdaus mendapat tempat ketiga dan terbaik bagi mata pelajaran matematik. Tempat keempat, Az-Zahra Insyirah binti Muhammad Ashraf dari kelas 3 Firdaus. Tempat kelima dijemput Nur Laila Faiha binti Muhammad Rawis dari kelas 3 Firdaus. Tempat keenam dijemput Nur Aisyah Alisha binti Abdul Rahman dari kelas 3 Firdaus. Tempat ketujuh, Khairul Aqil Akhdan bin Khairul Amri dari kelas 3 Firdaus. Seterusnya, Muhammad Umar Zuhdi bin Idris dari kelas 3 Firdaus mendapat tempat ke-8. Nur Irdina Izzati binti Marnizar mendapat tempat ke-9 dan terbaik bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. Tempat ke-10 dijemput Raisya Nur Adilia binti Ahmad Syafiq dari kelas 3 Firdaus. Seterusnya, Nur Zulfa binti Muhammad Zulkifli dari kelas 3 Firdaus mendapat terbaik bagi mata pelajaran sains. Amsyah Fahmi bin Muhammad Afendi 3 Firdaus terbaik bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Putri Rania Danish binti Bakri dari kelas 3 Adenin mendapat terbaik bagi mata pelajaran Bahasa Melayu.
Seterusnya, bagi anugerah lonjakan Saucana kelas Admin dan Naim dijemput Muhammad Amna Syakir bin Muhammad Azim dari kelas 3 Admin. Nur Humaira Hasna binti Muhammad Jafri dari kelas 3 Naim. Dan anugerah lonjakan Saucana Pemulihan dijemput adik Muhammad Arfil bin Abdul Rahman dari kelas 3 Naim.